Assalamualaikum guys. Selamat pagi rakan-rakan semua Sebisik dengan mobil crane Mac AC205J ni. 80 tan mobil crane Moga dimudahkan segala urusan. Okey guys, kali ni rezekilah kita dapat tengok sesi pembelajaran iaitu mengangkat excavator yang tenggelam dengan menggunakan crane 80 tan bagi kerja-kerja menaikkan excavator ke atas. Maknanya excavator yang warna biru tu pun dia mungkin akan support lah di bahagian belakang. Moga-moga dipermudahkan segala urusan abang-abang operator crane semuanya, insya-Allah. Mengangkat excavator ni kawan-kawan kerjanya sangat rumit. Yang penting kuatnya pada tapak. Tapak kalau tak tenggelam, insya-Allah mudahlah crane untuk mengangkat. Tapi kalau tapaknya tak berapa mampat, jadi akan sedikit masalah lah. Mungkin crane boleh cuba usaha lah tarik excavator ni ni kawasan-kawasan paya ni biasalah tuan-tuan jadinya itulah. Moga 80 tan ni bersemangatlah untuk mengangkat crane. Mengangkat crane pula, mengangkat excavator ni. Sekarang yang kita lihat crane pun dah start nak tarik pelan-pelan. Dia pun dah ikat rantai apa semua. Okey, dia akan bawa naik sedikit demi sedikit dia tak boleh paksa. Dia kena slow-slow naik. Baru tu lah sama ada excavator ni boleh naik ataupun tak boleh naik. Itu sajalah. Nanti kita tengok dia punya pergerakan dia. Seperti yang kita lihat sekarang nampak bucket tu macam dah ternaik tu. InsyaAllah lah, mudah-mudahan mesti boleh naik punyalah kali ni.
Sedikit lagi eskavator ni akan naik ke atas. Sekarang ni kita tengok excavator tu dia tak boleh nak tarik tau. Sebab long arm excavator yang tenggelam ni dia dah nak menghimpit pada mobil crane. So far cara yang terbaik excavator tu sama ada dia kena buka balik rantai, pendekkan rantai. Baru itulah dia boleh tarik dan crane pun terus bawa excavator yang tenggelam ni naik ke atas. Tapi itulah situasi macam ni biasanya dengan keadaan bunyi enjin dan apa sebagaimananya, memang tak berapa nak faham lah dengan situasi keadaan melainkan kita yang duduk jauh ni je yang boleh faham. Macam tu. Sebab apa ni, hook tu dia tak boleh nak berpusing. Kalau dia senang berpusing, dengan excavator tu jauh sikit daripada crane baru dia boleh buat naik. Tapi pasal hook tu dia tak berpusing, mungkin dah tiba atas nanti baru dia boleh berpusing rasanya. Nampak tu. Baru hook tu boleh berpusing. Boleh je kalau nak gunakan excavator tu untuk apa ni, tahan ataupun tarik sebagaimananya dekat body, tapi nanti takut body tu rosak lah. Tu sebab diorang lebih suka guna rantai daripada menggunakan bucket untuk menolak atau menarik sesuatu barang. Apa-apa pun syukur Alhamdulillah kerana excavator ni dapat naik juga ke atas darat. Terbaik semua. Urusan hindari semuanya dipermudahkan.
Okey guys, sampai sini sahaja video saya. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel Azmi Yaakob. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.